Kali ni Cik Em berada dekat Banting, Selangor. Kat mana tu Cik Em? Dekat Taman Kemuning Banting. Unit yang Cik Em nak jual kali ni menghadap rumah lain. Parking dah senang. Keluasan 20 kali 65, 3 bilik, 2 bilik air. Siapa yang belum subscribe YouTube Cik Em Haslan, jangan lupa subscribe, like dan komen. Kalau you all nak Cik Em review rumah you all, jangan lupa komen laju-laju. Yuk kita tengok dalam rumah. Pergi ke hutan mencari ranting, kali ni Cik Am di Banting. Kalau anda nak tahu, unit yang Cik bawakan kali ni betul-betul berada di Taman Kemuning, Banting, Selangor. Unit kali ni merupakan unit teras setingkat yang berstatus leasehold bumi lot. Keluasan untuk unit kali ni ialah 20 x 65 dan build up 700 square feet. Unit ni ada 3 bilik dan 2 bilik air tau. Macam yang anda nampak tadi, unit kali ni facing open menghadap padang. Memang syok lah kalau anak-anak nak main petang-petang kan. Kalau anda nak tahu, unit ni pun dekat tau dengan kemudahan. Antaranya surau, short lot, hospital, sekolah anak-anak, even Politeknik Banting pun dekat sangat. Ruang tamu unit ni pun luas tau. Kalau anda nak letak set ruang tamu, memang muat sangat. Nak letak meja makan pun tak ada masalah. Nak pula setiap bilik dekat dalam unit ni luas je. Kalau anda nak letak katil, nak letak wardrobe dan meja solid pun boleh tau. Bilik air pun dah siap asing. Satu bilik air mandi dan satu lagi bilik air tandas. Bukan setakat tu je, dekat bahagian dapur ni pula, kalau anda nak tambah meja makan, boleh je tau. Ataupun nak renovate, tambahkan tabletop dan kicap kabinet. Tak cukup besar lah Cik Yam. Jangan risau, dekat bahagian belakang unit ni pun anda boleh renovate dan tambahkan dapur tau. Nak pula, dekat bahagian belakang ni pun dah siap berbumbung, ada sinki pula tu. Naikkan je tembok dekat sini. Tambahkan pula dengan pintu belakang macam ni. Memang sesuai lah kalau anda nak buat investment ataupun nak buat duduk sendiri. Jarang kan kalau dekat Selangor dapat unit harga mampu milik macam ni. Nak tengok lagi tak video macam ni? Kalau nak, jangan lupa tau tekan button like, komen dan subscribe channel YouTube Cik Am ni tau. 3 bilik, 2 bilik air. Why with the how did this what's happening? Siapa yang belum